Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini Asma Husna yang ke-85. Al-Malikul Mulk. Raja segala raja adalah Allah Subhanahu wa taala. Bersifat raja segala raja itu sifat Tuhan. Sama ada di dunia maupun di akhirat. Tapi raja Allah segala raja itu di dunia dia beri manusia bertanggungjawab untuk menjadi khalifahnya di dunia. Menjalankan tugas sebagai khalifah. Orang yang bertanggungjawab mengikut perintah Allah. Adapun di hari akhirat, Allah sendiri yang akan bertindak untuk menjalankan kerja-kerja yang dikatakan Malikul Mulk itu. Yang dikatakan dalam surah Fatihah, Maliki Yaumiddin. Allah itu dikenal sebagai raja di hari agama. Yang masuk hari agama itulah hari akhirat. Di hari akhirat nanti Allah yang berkuasa untuk menentukan kehukuman ke atas manusia yang melakukan sesuatu perkara di dunia. Dan manusia di dunia yang dulu ada raja-raja macam-macam kedudukan, di akhirat dah tak ada dah. Semua dilucuk jawatan Nabi semua dah. Waktu manusia daripada mahsyar tu sama manusia standardnya. Semua peringkat sama saja. Sebab itu Allah bertanya, malaikat tanya di hari akhirat nanti, Man mulkul yawm. Ini ada hadis yang menerangkan. Man mulkul yawm. Siapa yang ni jadi raja hari ni? Waktu di pada mahsyar tu. Semua tak jawab, sunyi. Mana raja-raja kat dunia tu? Senyap. Semua menunduk kepala belaka. Dia tahu dia masa tu dah jadi hamba. Dia raja-raja sekejap saja. Sebenarnya manusia ni sifat ni adalah jadi hamba, bukan dia raja. Sebab tu nak tahu jadi raja tak raja, di hari akhirat nanti Allah Ta'ala tanya, siapa nak jadi raja hari ni? Orang tak mengaku. Walaupun kat dunia tu yang Tuan Agong ke, Presiden ke, jadi macam-macam kedudukan dia, raja macam mana raja sini, semua sunyi sepi. Semua mengatakan, Lillahi wahidul qahhar. Hanya Allah saja yang layak menjadi raja yang maha gagah perkasa. Itu di hari akhirat nanti. Kat dunia ni manusia dia tak mengaku. Dia ingat dia keturunan raja. Dia ingat ada kedudukan yang sikit jawatan, kedudukan berlagak macam raja. Macam-macam lah kedudukan manusia di dunia ini. Menggunakan kuasa kedudukannya itu untuk menjaga kepentingan diri dia. Ini di dunia memang boleh lah. Memang pun Allah Ta'ala beri kuasa. Raja pun tak apa nama. Sultan pun boleh. Wali pun boleh. Khalifah pun boleh. Pemimpin negara pun boleh. Kelayakan yang ada pada seorang itu. Tapi dia adalah sebagai semua perjawatan. Baik jawatan tinggi maupun jawatan rendah. Yang ada pada manusia. Jawatan tinggi, jawatan Perdana Menteri lah. Atau Khalifah. Jawatan rendah sebagai suami, semua orang kahwin jadi suami. Lagi rendah individu, kalau tak kahwin, dia juga jadi raja untuk jaga diri dia. Siapa nak peduli hak orang, kita masing-masing jaga diri sendiri. Memang jadi raja. Raja tu tak iktiraf, masing-masing ada jadi raja belakang. Tapi semua akan dipertanggungjawab di hari akhirat nanti.